Jangan kata orang duk ngajar kata wajib bang tu nisbah menegakkan syiar Islam. Dah? Sebab ada orang pertikar dia kata dah ngajar lewat sikit, berti pukul 9.30 takkan nak bang ni. Nak? Mestilah qomat semayang lalu. Nak? Dia kata tak boleh gitu. Kena bang, wajib bang dah. Pasal kat dia tak bang, kat lain bang tu. Faham? Yang kena bang ni situ saja ada masjid, dan negeri lain pula baru ada masjid. Tapi kalau situ ada dah surah bang, hukumnya tak wajib dah situ bang, boleh qomat sahaja. Sebab wajib bang bukan setiap masjid, setiap mukim atau negeri sahaja, satu saja. Jadi kalau sini dah ada 4, kalau lihat bandar ni molek ada 7 dekat-dekat, 7 dekat-dekat tu. Nah, situ-situ 7. Antara 7 tu sudah memadai. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahawasanya bila yang disuruh, bila bang ni bang ni cerita dia ada. Zaman awal Islam semayang wajib dah, tapi bang tak ada bang. Bila semayang kau pakai gipung mama itu, orang hak tahu, orang tak dang. Gi Allah tak akhir yo. Pasal tak dang duduk jauh ni. Nampak bagi wang isang. Jadi tak ada bang. Semayang dia dah turun Isra Mi'raj wajib semayang dah. Bang tak ada lagi. Jadi akhirnya mesyuarat. Sebab tu bagus nak orang ni mesyuarat. Sebab mesyuarat ni dia ramai. Pendapat 2 orang lebih baik ada seorang. 3 baik pada 2. Lepas tu mesyuarat masjid seminggu sebulan sekali ke buat mesyuarat. Kita kepo. Bukan cerita bang ni nak khabar kelebihan mesyuarat. Sebulan sekali buat mesyuarat. Tapal dinding tu semua dijemput hadir ahli Korea kerana mesyuarat benda apa kita nak buat. Bagus gitu. Jangan mesyuarat tu AJK boleh cakap, jangan. Ada setengah tu AJK boleh cakap, lain tak boleh. Pasal ni kursi keselamatan PBB. Orang lain dengar boleh kata apa, orang janggut lah tak mau. Cuma bila dipersetujui itu, maka ada wakil dalam AJK yang akan menguruskan. Banyak orang silap faham kuasa AJK ni mengatasi kuasa ahli Korea. Itu salah. Nampak? Dah AJK hanya wakil saja untuk menguruskan beberapa perkara-perkara. Tapi suara ramai lebih mahal daripada suara pengerusi itu sendiri. Itu tujuan ahli jawatan kuasa. Mesyuarat kita punya sejik ni buruk dah, cak di dalam molek di luar nampak kelaring habis dah. Tak apa tu. Mesyuarat. Molek dak kalau kita pakai kolek piti kita cak. Ramai setuju, menang belah ramai. Benda hari dengan mengurusi dak setuju, menang ramai. Pasal apa? Pasal benda tu tak salah pada syarak. Kalau benda hak ada hukum syarak dah, tak boleh mesyuarat. Tak boleh mesyuarat. Orang mari ahli parlimen tak sah pergi mesyuarat. Pasal benda tetap dah. Umpamanya kita buat semayang subuh, nak awal sangat, lewat sangat pasal orang nak turun ke laut. Nak mayang jemaah nak turun ke laut. Jadi orang turun ke laut awal, jadi kita nak buat ni mesyuarat ni nak buat subuh pukul 3. Faham tak? Kalau mesyuarat gitu tak sah. Faham? Tak sah apa? Pasal barang tetap dah. Adapun kalau nak cat sejik ada tetap tak ada. Bila tak ada mesyuarat. Orang tu kata baik, setuju belaka. Setuju belaka. Cat warna apa pula? Nampak tak? Orang ni kata koko, orang ni kata ni, orang ni kata ni kata hijau, ni kata hijau muda. Hijau muda tak oleh hijau tua lah. Hijau tua dia pok gelap sangat. Hijau muda. Sangat-sangat akhir-akhirnya setuju biru gelap. Umpama. Itu tujuan. Jadi mesyuaratlah sahabat-sahabat. Nampak? Sahabat-sahabat je. Mesyuarat kita ni mayang jemaah. Okey dah. Nabi jadi imam tapi mari tu tak tentu kala. Dah kadang-kadang maknanya mari setokor, kadang mari sikit-sikit. Pasal apa? Pasal ada zaman Rasulullah tak pakai jang gini. Ada tak jang macam ni? Ada jang pakai pacok atas pasir. Kalau tiang ni dia bercacok tiang gini atas pasir,
bayang ada kot ni lagi dak zuhur lagi. Nampak? Bayang tubik kot ni sikit baru zuhur. Bayang sama panjang pada tiang ni asar. Faham? Gitu zaman dulu.